Kemudian para ulama buat kesimpulan akhir daripada durus Ramadan kita kali ini. Kenapa Nabi begitu pemurah dalam bulan Ramadan? Satu, kerana pahala yang diperolehi di dalam bulan Ramadan mudha'afah. Nombor satu, kenapa? Kenapa Nabi pulun bulan Ramadan ni? Jawapan dia kerana mudha'afah. Apa dia? Pahalanya berganda. Tuan-tuan tu tanya, kenapa pulun Ramadan? Kenapa bersemangat? Kenapa begitu banyak Nabi buat dalam bulan Ramadan? Jawapan dia nombor satu, kerana pahalanya berganda. Macam ni lah tuan-tuan. Saya bagi mudah faham. Pasal apa tuan-tuan tunggu lah baru nak pergi beli baju raya ke, nak pergi beli apa ke? Pasal murah. Walelong. Contoh nak kita mudah faham. Kita tunggu masa-masa orang buat sale, buat jualan murah, bagi diskaun, kau-kau ya. Waktu tu kita pergi. Kan? Kita cari masa yang terbaik. Jadi tuan-tuan, Nabi pilih Ramadan ni kerana satu-satunya bulan yang tuan-tuan buat apa pun bukan double, bukan triple. No limit. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Nabi suka bagi orang makan dalam bulan puasa? Tak kiralah iftar ke, moreh ke, sahur ke. Pasal apa? Alasan ni very good. Tuan-tuan, tak kira tuan-tuan jamu buka puasa ke, tuan-tuan jamu moreh tengah malam kan, bagi moreh kan. Kadang-kadang puasa banyak, moreh tak ada orang bagi. Moreh pun bagus tau bagi. Jamu moreh, pas orang sembahyang. Satu lagi yang bagusnya apa dia? Sahur. Tengok alasan dia. Kerana i'anah. Kerana tuan-tuan jamu orang buka puasa, tuan-tuan jamu orang moreh, atau tuan-tuan jamu orang sahur, menolong as-saimin. Tuan-tuan jamu orang sahur, tuan-tuan tolong dia untuk dia ada kekuatan berpuasa. Itu ya. Wal qaimin wal zakirin. Kita bagi orang makan bulan puasa ni, sat lagi lepas dia makan dia pergi buat apa? Dia pergi buat apa? Dia pergi semayang. Tadi dia lapar, tuan-tuan bagi dia makan, dia ada tenaga, dia pergi semayang. Dia ada tenaga pergi semayang tu, yang tuan-tuan bagi makan tu. Dia kata as-saimin wal qaimin. Artinya orang boleh semayang tarawih, orang boleh tahajud, orang boleh baca Quran, ada tenaga, ada kekuatan, ada orang kata apa? Kemampuan nak buat ibadat tu sebab apa? Sebab tuan-tuan jamu makan. Tapi kalau kita jamu makan pok kita, mangkit pergi duk buat benda tak ketahuan, pasal tu kita kena jamu. Pasal tu kita kempen. Pasal tu saya suka kempen. Orang-orang nak buat kenduri di masjid. Kan? Buat kenduri di masjid. Siapa yang nak buat kekah ke, nak buat apa ke, jamu orang masjid. Pasal orang masjid ni, dia makan, sekali dia mangkit pergi sembahyang, sekali dia mangkit pergi baca Quran, sekali dia mangkit berzikir. Memang confirm dah, kita tahu dah, kita jamu dia, sekali dia kuat sikit, dia ada tenaga sikit, dia pergi buat ibadat. Kita pun dapat. Dan benda ni tak ada bulan lain. Kita nak bagi orang makan, maksudnya apa? Kita nak bagi orang makan harta benda kita pun, kita kena tengok dia ni nak buat apa. Kan? Nampak? Macam tu orang suka jamu budak tahfiz. Kan? Jamu budak tahfiz. Pasal apa? Pasal depa tuan-tuan jamu budak tahfiz. Depa 24 jam duk hafal. Hafal ni lapak tau. Kan? Tuan-tuan bagi depa makan, depa boleh hafal. Kan? Kalau depa tak boleh hafal, depa lapak tak boleh hafal. Depa makan boleh hafal. Kau jangan terlebih makan lah. Kan? Nampak? Okey. Berikutnya, yang ketiga, sebab apa Nabi pulun sangat sedekah bulan puasa? Tadi pasal apa? Pasal pahala berganda. Yang kedua, dengan kita bagi dia makan,
kita jamu dia makan, dia ada kekuatan untuk dia buat ibadat, dia sembahyang tarawih. Dia tak rajin hang sembahyang tarawih. Oh, hari ni aku makan sedap, alhamdulillah. Kan? Selera, depa masak pun bagus. Pasal itu tuan-tuan, perempuan-perempuan, orang perempuan ni, bini-bini pun dapat pahala. Pasal apa? Pasal depa duk siapkan buka puasa, depa duk masak sahur, depa duk masak buka puasa, depa pun dapat pahala. Depa masak jamu anak-anak bini laki depa, anak-anak laki depa makan, pi sembahyang. Depa dapat. Kan? Nampak? Dia tak sama. Tuan-tuan jamu bulan puasa dengan jamu raya tak sama. Pasal lepas tuan-tuan jamu raya, raya kita tak tahu dia nak buat apa. Puasa kita tahu dah. Yang ketiga, kata para ulama antaranya Ibnu Rajab, sebab apa kita kena pemurah dengan manusia? Kerana Tuhan akan pemurah dengan orang yang pemurah. Dalam hadis, siapa yang kedekut dengan aku kedekut dengan dia. Jadi kata Ibnu Rajab, sesiapa yang pemurah dengan hamba Allah, Allah akan pemurah dengan orang tersebut. Khasnya bulan Ramadan. Yang keempat, apa dia? Puasa bersatu dengan sedekah. Puasa ni dia kembang sedekah. Puasa kembang dia sedekah. Sembahyang kembang dia zakat. Tuan-tuan tak percaya? Tak percaya? Dengar hadis ni. Hadis terakhir. Hadis terakhir. Baik. Satu hari Nabi SAW bangun pagi, jumpa sahabat. Nabi tanya, man asbaha minkum al-yawm sa'iman? Ada tak siapa-siapa di kalangan hampa yang puasa hari ni? Ada tak? Abu Bakar kata, saya. Ada tak siapa-siapa yang man tabi'a minkum al-yawm al-janazah? Siapa-siapa yang pergi tengok orang mati? Abu Bakar kata, saya pergi tengok. Ada tak siapa-siapa faman at'ama minkum, siapa yang di kalangan kamu al-yawm miskinan, at'ama minkum al-yawm miskinan, ada orang bagi orang makan orang miskin tak? Tadi saya dah bagi makan orang miskin. Abu Bakar juga. Nabi kata, ada siapa-siapa pergi tengok orang sakit? Abu Bakar kata, saya juga. Nabi kata, Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Siapa yang ada ke semua ibadat itu, apa dia? Puasa, sedekah, tengok orang sakit, tengok orang mati. Puasa, sedekah, tengok orang sakit, tengok orang mati. Dia masuk syurga, confirm. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak payah. Tuan-tuan puasa, sedekah, tengok orang sakit, pergi tengok orang mati. Cukup. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi kata, as-salatu qurban, was-saum junnah, was-sadaqah tudfi'u khati'ah. Tengok. Nabi kata apa? Salat qurban. Salat mendekat kamu kepada Allah. As-saum, puasa, melindungi kamu daripada api neraka. Sedekah, padam terus api tu. Tengok, dekatnya puasa dengan sedekah tu. Puasa menghalang api daripada bakar kita. Sedekah memadamkan api. Dua-dua tu kaitan dengan apa? Neraka. Nampak? Jadi sebab itu, kata para ulama, salat tarik orang masuk syurga sekerat jalan. Puasa tarik pergi ke pintu. Sedekah tarik masuk. Lebih kurang macam tu lah. Puasa, semayang, ni perumpamaan lah, nak bagi kita nampak. Semayang tu tarik satu orang pergi ke setengah jalan lah. Dia semayang setengah jalan lah. Puasa pula daripada setengah pergi ke pintu, tapi tak masuk lagi, duduk tang pintu. Faham lah? Ingat tak? Tang pintu nak masuk macam mana? Sedekah. Jadi kalau siapa tak ada sedekah, tak kat pintu. Tak kat pintu pun jadi ya. Kita pergi satu tempat, kita pergi hotel, kita naik kapal terbang. Daripada Perlis kita naik kapal terbang sampai di KLIA, kawan kita ambil naik kereta sampai dekat hotel. Okey, kapal terbang sampai KL, di KL pergi hotel naik kereta. Sampai di hotel nak masuk bilik.
tak ada uji, tak register, tak book, tak boleh masuk. Duduk tang lobi tu. Duduk 2 jam, orang pambat keluar. So tuan-tuan sekarang ni sembahyang. Sekat dah. Hari ni puasa tak? Puasa ke tak? Jangan habaq kau orang. Puasa. Datang pintu. Sekarang ni tuan-tuan dan saya depan pintu lah. Nak masuk. Nak masuk sedekah. Sedekah di mana? QR ada. Tap. Anda masuk. Tapi kalau tuan-tuan tak sedekah, tak kat pintu. Kami masuk, tuan-tuan jangan marah. Nak tarik tak boleh. Sedekah. Mudah-mudahan lurus Ramadan kita ada satu lagi Isnin insya-Allah tu habis. Jadi sekali lagi kalau ada umur yang panjang, ada masa insya-Allah